Dengar betul-betul. Bunyi ni, bunyi yang kita dah biasa sangat dengar. Deruman enjin pembakaran dalaman. Ribuan letupan kecil yang terkawal setiap minit yang menghasilkan kuasa yang kita semua tahu. Dan tiba-tiba, senyap. Hanya kedengaran desiran halus teknologi tinggi. Sebuah kenderaan elektrik yang meluncur laju tanpa sebarang bunyi enjin. Dua dunia, dua teknologi yang sangat berbeza. Dalam kupasan kali ini, kita akan selami dua kuasa yang sedang mengubah landscape industri automotif, enjin pembakaran dalaman atau ICE, melawan kenderaan elektrik, EV. Okey, untuk faham semua ni, kita kena mula dari perkara yang paling asas sekali. Macam mana setiap teknologi ni boleh hasilkan pergerakan? Bunyi, kuasa, semuanya datang daripada daya fizikal pembakaran yang menolak omboh ke atas dan ke bawah. Satu simfoni mekanikal yang sangat kompleks. Kalau EV pula, sumber kuasanya datang dari daya magnet yang senyap dan lancar. Langsung tak ada letupan, tak ada gegaran, cuma putaran tulen yang sangat efisien. So, nampak tak? Inilah perbezaan paling fundamental dia. Satu guna haba dari letupan untuk cipta gerakan mekanikal. Satu lagi guna elektrik untuk cipta daya magnet dan terus hasilkan gerakan. Dua pendekatan yang berbeza sama sekali. Sekarang, jom kita bedah siasat sikit dan tengok macam mana perbezaan asas ni memberi kesan kepada reka bentuk dalaman setiap jentera. Enjin ICE ni, memang satu keajaiban kejuruteraan mekanikal yang sangat rumit. Beribu-ribu komponen kena bergerak serentak dengan tahap ketepatan yang sangat tinggi. Berbeza betul dengan EV yang reka bentuknya jauh lebih ringkas dan kemas. Tak ada omboh, tak ada exhaust, tak ada kotak gear yang pening kepala. Ini betul-betul satu anjakan besar dalam dunia otomotif. Cuba teka, berapa banyak sebenarnya komponen bergerak yang ada dalam setiap sistem ni? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut. Kita mula dengan enjin ICE dulu ya. Lebih kurang 2,000 komponen bergerak. Bayangkan, 2,000. Setiap satu komponen tu adalah titik yang berpotensi untuk bergeser, haus dan akhirnya rosak. Okey, sekarang kita bandingkan dengan EV pula. Berapa banyak agaknya komponen bergerak dalam motor elektrik dia? Cuma lebih kurang 20. Ya, betul. 20. Beza yang sangat-sangat besar kan? Dan inilah sebab utama kenapa EV ni secara asasnya lebih reliable dan tak banyak kerenah dari segi penyelenggaraan mekanikal. Okey, semua benda teknikal ni memang menarik. Tapi apa kesannya pada kita? Apa yang pemandu rasa bila atas jalan? Dan yang paling penting, apa yang kita sebagai juruteknik akan hadap di bengkel? Cuba tengok beza kecekapan ni. Gila kan? Dalam kereta ICE, lebih 70% tenaga dalam petrol tu terbazir jadi haba panas. Tapi EV, hampir semua tenaga elektrik dari bateri digunakan untuk pusingkan tayar. Efisien habis. Pernah rasa tak bila tekan pedal EV, kereta terus pergi? Inilah sebabnya. Tak perlu tunggu enjin meraung atau RPM naik. Sebaik saja pedal ditekan, kuasa maksimum terus sampai ke roda. Inilah yang kita panggil torque segera atau instant torque. Baiklah, sekarang kita bincangkan bahagian yang paling relevan untuk kita semua. Apa yang berlaku bila kereta-kereta ni masuk ke bengkel kita? Yang ni kita semua dah hafal kan? Servis kereta IC, tukar minyak hitam, ganti filter, periksa sana sini, memang kerja-kerja tangan, kerja-kerja mekanikal. Sekarang, bandingkan dengan EV, jauh berbeza kan? Kerja kita lebih kepada macam seorang penganalisis data. Guna scanner, cek state of health battery, analisis bendali penyejuk dan pastikan software dikemas kini. Peranan kita dah beralih daripada seorang mekanik kepada pakar diagnostik sistem. Ini membawa kita kepada satu soalan cepu mas. Dan ia juga satu salah faham yang sangat berbahaya kalau kita sebagai juruteknik terlepas pandang atau tak ambil tahu. Penting sangat untuk kita betulkan mitos ni. Bukan saja untuk kita, tapi untuk pelanggan juga. EV bukan tak payah diservis langsung. Cuma cara servisnya lain. Contohnya, sistem brek janaan semula. Ia guna motor untuk perlahankan kereta sambil cas bateri. Jadi, cara kita pressure dan selenggara sistem brek pun dah tak sama macam dulu. Jadi, apa kesimpulan semua ni untuk masa depan kita sebagai seorang profesional dalam industri automotif? Perubahan ini dah berlaku, daripada letupan kepada magnetism, daripada minyak kepada elektron. Peralihan ini bukan lagi satu soalan kalau, tapi bila, dan bila itu adalah sekarang. Jadi, fikirkan tentang ni. Peranan anda sedang berevolusi. Bila anda faham semua perbezaan yang kita bincangkan tadi, anda bukan setakat membaiki kereta lagi. Anda sebenarnya sedang mengurus dan mendiagnosis sistem pengangkutan untuk masa depan. Itulah cabaran dan itulah juga peluang besar yang ada di depan mata kita semua.